Hai semua, Amin nak cerita ni. Adik Simba ni kan, semalam dia cakap dekat Mami, dia nak tidur bilik Mami. Amin dengar je dia cakap dekat Mami, dia nak tidur bilik Mami. Amin risau dah kalau dia ambil tempat Amin. Dia ni biasa tidur atas katil Amin dekat tempat Amin. Bukan Amin tak bagi, tapi tu tempat Amin. Tengok tu, dia datang tidur tempat Amin. Adik tidurlah sebelah sana. Boleh je nak tidur dalam bilik Mami, tapi tidur sebelah sana. Ni tempat Abang Amin ni, adik. Lepas tu Mami pun marah Amin sebab gigit adik Simba. Mami kata, Amin, tak boleh buat macam tu dekat adik Simba. Terasalah Mami marah Amin. Terus Amin merajuk. Lepas tu tak lama tu, Mami keluar ke adik Simba. Sebab adik Simba pun sebenarnya nak tidur dalam sangka dia. Amin masa ni Amin dah tidur atas lemari. Amin merajuk. Lepas tu Mami angkat Amin, turun letak balik dekat tempat Amin. Ni Amin dah tertidur. Barulah Amin lena tidur atas ni. Atas almari tu keras Mami. Tempat Amin juga yang selesa.